Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakimi bin Ruslan, nombor matrik 076260. Jadi saya akan membacakan topik iaitu Al-Mashu 'alal khuffaini, yang membawa maksud menyapu ke atas khuf. Qauluhu wa nara al-masha 'alal khuffaini fi as-safari wal hadari kama jaa fil athari. إنما ذكر هذا ردا لقول أهل الرفض فإنهم أنكروا جواز المسح على الخفين، وهذا وإن كان من أحكام الفقه لكنه لما اشتهرت فيه الآثار الحق بالعقائد دفعا لإنكار المنكرين. قال أبو حسن الكرهي إني لأخشى الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. Yang bermaksud katanya, kami berpendapat bahawa menyapu ke atas khuf dibolehkan sama ada ketika musafir dan juga bermukim, sebagaimana yang telah datang dalam riwayat, itu dalam kurungan tu. Sesungguhnya perkara ini disebut sebagai jawapan terhadap pendapat golongan Rafidah, iaitu Syiah, kerana mereka mengingkari keharusan menyapu ke atas khuf. Walaupun perkara ini termasuk dalam hukum fiqh, namun kerana banyaknya riwayat mengenainya, ia dimasukkan dalam perbahasan akidah sebagai usaha untuk menolak pengingkaran golongan yang mengingkarinya. Abu Hasan Al-Karhi berkata, sesungguhnya aku bimbang seseorang boleh jatuh ke dalam kekufuran jika dia tidak menerima keharusan menyapu atas khuf. Okey, ini kerana petikan ini membincangkan hukum menyapu atas khuf ataupun stokin ataupun kasut kulit ketika berwuduk, sama ada di dalam keadaan musafir atau bermukim. Amalan ini adalah sunnah yang sahih kerana ia diriwayatkan melalui banyak hadis dan asar daripada Nabi SAW dan juga para sahabat. Isu ini juga disebut secara khusus kerana adanya golongan Syiah, iaitu Rafidah tadi, yang menolak keharusan menyapu ke atas khuf ini. Oleh sebab penolakan ini melibatkan penafian terhadap sunnah yang jelas dan banyak dalilnya, para ulama ahli sunnah menegaskan perkara ini dengan kuat. Walaupun secara asal hukum menyapu khuf ini adalah perbahasan daripada fiqh, ia telah dimasukkan ke dalam perbahasan akidah kerana dalilnya sangat banyak dan juga masyhur, dan penolakannya dianggap menolak sunnah Nabi yang tetap. Sebab tu tadi ada Abu Hasan Al-Karki menyatakan bahawa dia bimbang bahawa orang yang menolak hukum ini boleh jatuh ke dalam kekufuran, bukan semata-mata kerana hukum fiqh, tetapi kerana menolak ajaran Nabi SAW yang mutawatir. Jadi kat sini isu menyapu atas khuf dijadikan tanda pembeza antara pegangan ahli sunnah dan juga golongan yang menyimpang dalam menerima sunnah, iaitu tadi puak Rafidah daripada Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Aklan bin Saharbani, nombor matrik 075567. Saya akan menerangkan tentang bab haji dan jihad. Qaulu Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid daraini amin. Wal hajj wal jihad fardani madiyani. Telah berkata Imam At-Tahawi, haji dan jihad itu adalah dua kewajipan yang berterusan berlaku. Madiyani di sini bermaksud berterusan, berjalan, tidak dimansuhkan dan juga tidak terbatas pada waktu atau generasi tertentu. Mana kata kewajipan haji dan jihad tidak pernah gugur dan tidak terhenti dengan perubahan zaman. Ia tetap berlaku dari dahulu ketika mana kewajipan ini disyariatkan hinggalah sekarang, dan akan terus menjadi kewajipan selagi cukup syarat-syaratnya. Kemudian saya akan mensyarahkan matan Imam Tahawi dengan syarah Imam Al-Babirti. Innama khassahuma bidhikra li'annahuma ibadatani fi ghayatil masyaqqah
Sesungguhnya kedua-duanya ini disebut secara khusus kerana ia adalah dua ibadah yang sangat berat. Makna kata haji dan jihad ini disebut secara khusus kerana ia bukan seperti ibadah yang biasa, sebab ia memerlukan pengorbanan yang besar. La yahsilani illa bidhil bidhillil mal al-mahbub lin-nafs. Kedua-duanya tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan mengorbankan harta yang sangat dicintai oleh jiwa. Kerana haji memerlukan duit dan untuk jihad pula memerlukan harta juga. Dan manusia biasanya berat untuk melepaskan harta yang dia sayang. Wa khawfi talfarruh, serta adanya rasa takut akan kehilangan nyawa. Kerana dalam jihad jelas ada risiko nyawa, dan dalam haji juga ada bahaya ketika melakukan perjalanan menuju haji, takut ada penyakit atau sebagainya. Wa hajaral ahli wal awtan, dan meninggalkan keluarga serta tanah air. Wa mufaraqatil ahbabi wal ikhwan, serta berpisah dengan orang yang dikasihi dan saudara mara. Wan nufusu mutanaffirati anish syada'idun nafsi an-nafasaniyati, dan jiwa manusia yang secara semula jadi cenderung menjauhi daripada kesusahan jiwa. Manusia secara lazimnya memang tidak suka akan perkara yang menyusahkan diri sendiri, atau sama ada fizikal maupun emosi. Khususan idza kana ma'aha sarfu al-mal al-mahbub, terutama sekali apabila kesusahan itu melibatkan pengeluaran harta yang dicintainya. Fakhassahuma bidzikra tahridan alaihima, maka kedua-duanya disebut secara khusus sebagai galakan untuk melakukannya. Wa ta'kidan lahuma kilan yutrikan, dan sebagai penegasan supaya kedua-duanya tidak ditinggalkan. Mana kata penekanan ini Imam At-Tahawi bertujuan menekankan bab ini supaya umat Islam tidak meninggalkan kewajipan besar ini. Wa qad dzukira Allah Ta'ala anwa'an min at-ta'kid wa tashdid fi ijabil haji, dan Allah Ta'ala telah menyebut pelbagai bentuk penegasan dan penekanan dalam mewajibkan haji. Haitsu qala walillahi 'alan nasi hajjul bait, surah Ali Imran ayat 97. Dalam Al-Quran Allah ada mengatakan, dan bagi Allah ke atas manusia itu kewajipan menunaikan haji ke Baitullah. Dan ayat ini menunjukkan haji bukan pilihan tapi kewajipan. Yani annahu haqqun wajibun fir riqab la budda min adaihi. Dengan maksud ia sesuatu hak yang wajib ke atas diri manusia dan mesti ditunaikan. Thumma qala wa min kafara makana wa man kafara makana wa man lam yahaj. Kemudian Allah menyebut dan sesiapa yang kufur, dengan menggantikan lafaz sesiapa yang tidak menunaikan haji. Allah tidak menyebut tidak haji, tetapi Allah menggunakan perkataan kufur kerana ingin menyatakan amaran sebagai amaran keras. Taghlidan ala tarikil hajj,
sebagai ancaman yang sangat tegas terhadap orang yang meninggalkan haji. Dan ini menunjukkan betapa seriusnya dosa meninggalkan haji bagi orang yang mampu. Sebagai kesimpulan, Imam At-Tahawi nak menyatakan bahawa haji dan jihad merupakan dua kewajipan besar dalam Islam yang terus kekal kewajipannya sepanjang zaman. Kedua-duanya menuntut kepada pengorbanan yang tinggi, sama ada dari segi harta, tenaga, emosi, bahkan merisikokan nyawa sendiri, menyebabkan jiwa manusia secara fitrahnya cenderung untuk menjauhi perkara itu. Oleh sebab itu, kedua-dua ibadah ini disebut dan ditekankan secara khusus sebagai galakan dan peringatan supaya tidak dipandang ringan atau ditinggalkan. Penegasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kewajipan haji termasuk penggunaan lafaz yang keras terhadap orang yang meninggalkannya sedangkan ia mampu melakukannya, menunjukkan betapa serius dan beratnya tanggungjawab ini dalam Islam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsyaduddin bin Fairuz Azim. Nombor metrik 075168. Hari ini saya akan membacakan satu teks yang bertajuk Al-Hajj wa Jihad. Teksnya adalah وَكَذَلِكَ مِثْلُ هَذَا التَّغْلِيظِ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا. Yang bermaksud, ancaman keras yang seumpama ini juga terdapat di dalam hadis, iaitu sabda baginda SAW, sesiapa yang memiliki bekalan dan kenderaan yang boleh membawanya ke Baitullahil Haram, namun dia tidak menunaikan haji, maka tidak mengapa dia mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Daripada teks ini kita dapat faham bahawa jika seseorang itu istita'ah atau mempunyai kemampuan untuk menunaikan haji, istita'ahnya dari segi kesihatan yang baik, kewangan yang mencukupi, kebenaran pihak Arab, mahram, kenderaan pergi dan balik, aman dalam perjalanan, maka dia wajib untuk melakukan ibadah haji. Jika dia tidak melakukan ibadah tersebut, maka seterusnya, summa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Maka ghaniyyun 'anhu liyadulla 'ala istighna'i 'anhu bil burhan. Fa innahu idza istaghna 'anil 'alamin kana mustaghniyan 'anhu la mahalata, li'annahu dakhilun fihi wa li'annahu yadullu 'ala istighna'il kamil, fa kana adalla 'ala al-kamalis sakhati 'ala tarkul hajj. Yang bermaksud, kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada seluruh alam, sebagai ganti ungkapan Maha Kaya daripadanya untuk menunjukkan dengan hujah yang jelas bahawa Allah tidak berhajat kepadanya. Apabila Allah Maha Kaya daripada seluruh alam, maka sudah tentu dia Maha Kaya daripadanya, kerana dia termasuk dalam kalangan alam tersebut. Ungkapan ini juga menunjukkan ketidakbergantungan yang sempurna, dan dengan itu jelas menggambarkan kemurkaan Allah yang amat besar terhadap perbuatan meninggalkan ibadah haji. Seterusnya, wa amma ta'kidu 'ala al-jihadi fa aktsaru min an yuhsa wa mashaqqatuhu 'ala an-nufusi la takhfa fahtaja ila at-ta'kidi fihi wa qad qala an-nabiy 'alaihi salam al-jihadu madin ila yaumil qiyamati hatta yuqatil al-akhiru ummati ad-dajjal. Yang bermaksud, adapun penegasan dan galakan terhadap jihad, maka ia terlalu banyak sehingga tidak terhitung jumlahnya. Kesukaran dan kepayahannya ke atas jiwa manusia juga tidak tersembunyi, maka ia sangat memerlukan penegasan dan dorongan. Nabi SAW bersabda, jihad akan terus berlangsung hingga hari kiamat, sehingga generasi terakhir daripada umatku memerangi Dajjal. Daripada petikan ini, apa yang kita boleh simpulkan adalah jihad sangat ditekankan dalam Islam kerana dalil-dalil yang menyokongnya terlalu banyak. Ia merupakan ibadah yang berat dan mencabar bagi jiwa manusia, melibatkan pengorbanan tenaga, harta dan nyawa. Oleh sebab itulah, jihad memerlukan penegasan dan galakan yang berterusan supaya ia tidak diabaikan. Hadis Nabi yang menyatakan bahawa jihad akan terus berlangsung hingga hari kiamat itu menunjukkan bahawa kewajipan dan persyariatan jihad tidak pernah terhenti selagi wujud
keperluan mempertahankan agama dan umat Islam sehinggalah berlakunya peristiwa besar pada akhir zaman, iaitu peperangan menentangi Dajjal. Baik, seterusnya saya akan menyambung dan membaca wal hajju wal jihad. Wa innama jama'aha aidan lima rawat Aisyatu qalat qultu ya Rasulullah nara al-jihad afdala afala nujahidu faqala afdalul jihadi hajju mabrurun akhrajahu al-Bukhari qawluhu ma'a uli al-amri minal muslimina barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ati la yubtiluhuma syai'un, yang bermaksud dan ia juga dihimpunkan berdasarkan riwayat yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, kami melihat jihad itu sebagai amalan yang paling utama. Tidakkah kami boleh berjihad? Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling utama ialah haji yang mabrur. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Katanya, bersama para pemimpin daripada kalangan orang Islam, sama ada yang baik maupun yang jahat, hingga hari kiamat. Kedua-duanya tidak akan terbatal oleh apa jua perkara. Jadi penerangan kat sini, petikan ini menerangkan dua perkara yang penting dalam ajaran Islam. Yang pertama ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahawa tidak semua bentuk jihad bermaksud peperangan bagi golongan tertentu seperti wanita, orang tua dan yang tidak mampu. Haji yang mabrur dianggap sebagai jihad yang paling utama kerana ia menuntut pengorbanan harta, tenaga dan juga kesabaran seseorang. Yang kedua ialah kenyataan bersama para pemimpin daripada kalangan orang Islam, sama ada yang baik maupun yang jahat. Ini menegaskan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya umat Islam kekal taat dan patuh dan bersama dengan pemerintah Muslim, walaupun pemerintah itu mempunyai kelemahan atau melakukan dosa. Ketaatan ini berterusan hingga hari kiamat dan tidak gugur hanya kerana keburukan peribadi pemimpin. Prinsip ini ditekankan bagi mengelakkan pemberontak atau kekacauan dan juga perpecahan umat, kerana keburukan akibat huru-hara yang biasanya lebih besar daripada keburukan bersabar dengan pemerintah yang zalim. Jadi kat sini ianya dapat memahami jihad mengikut kemampuan dan keadaan dan juga menjaga kestabilan umat dengan tidak keluar daripada ketaatan kepada pemimpin Muslim. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afridinis Kashfi bin Muhammad Nizar, bernombor metrik 075866. Sambungan kepada pensyarahan dan bacaan yang telah dibaca oleh kawan saya ialah innama qala ma'a ulil amri lianna al-hajj wal jihad muta'alliqan bis-safri wa ijtima'i al-asakir wal qawafil wa la budda fihi min dhabit yadbitu umur nas 'inda ikhtilafihim wa yuqawimu al-'adu wa yahsimu maddat ash-shiraq. فلو لم يكن فيه أمير يقع الخلال في أكثر الأمور فيحتاجون إلى من يرجعون إليه في الأمور ويطيعونه ويكون نافذ الأمر فيهم وهو السلطان أو نوابه من الأمراء سواء كان برا أو فاجرا لأن العصمة ليست بشرط في الأمير فإذا كان فيه نفع عام وانتظام مصلحة الرعية يصلح للإمامة وإن كان فاجرا فإن فجره لا يضر إلا نفسه. Yang berbawa maksud sesungguhnya disebut bersama para pemegang kekuasaan kerana haji dan jihad berkaitan dengan perjalanan serta perhimpunan tentera dan kafilah. Dalam hal ini mesti ada pihak yang mengawal dan mengatur urusan manusia ketika berlaku perbezaan pendapat.
menghadapi musuh dan menutup punca-punca kerosakan. Jika tidak ada seseorang pemimpin dalam kalangan mereka, akan berlaku kecacatan dalam banyak urusan. Maka mereka memerlukan seseorang untuk dirujuk dalam hal-hal tertentu yang ditaati dan yang perintahnya berkuat kuasa ke atas mereka. Dialah sultan atau wakil-wakilnya daripada para amir, sama ada dia seorang yang baik atau seorang yang fasik. Ini kerana kemaksuman bukanlah syarat bagi seorang pemimpin selagi terdapat manfaat umum dan terpeliharanya kemaslahatan rakyat, maka dia layak memegang kepimpinan walaupun dia seorang yang fasik, kerana kefasikannya itu hanya memudaratkan dirinya sendiri. Dapat difahami daripada ayat ini bahawa haji dan jihad tidak boleh berjalan sendiri. Ianya memerlukan perjalanan, perhimpunan orang ramai dan pengurusan yang teratur. Sebab itu, Islam menekankan kepentingan adanya pemimpin. Justru tanpa amir, banyak urusan akan jadi huru-hara. Amir iaitu ketua lah. Maka perlu ada seorang yang ditaati dan dirujuk, sama ada sultan atau wakilnya. Seterusnya, Islam tak mensyaratkan pimpinan itu maksum atau sempurna selagi kepimpinannya membawa manfaat umum dan menjaga kemaslahatan rakyat. Maka sah dan diterima walaupun dia seorang yang fasik. Dan akhir sekali dapat difahami di sini bahawa kefasikannya itu kembali kepada dirinya, tetapi ketertiban dan kebaikan masyarakat tetap terpelihara. Wallahu a'lam.